Pagi tadi sebelum aku gerak daripada sebelum aku gerak nak pergi ke tempat yang apa 609 Garas Spa ni, aku makan telur sebiji. Tahan dah sampai tengah hari. Aku minum air masak 1 gelas. Lepas tu dah, lepas tu aku ride. Memang tak ada rasa lapar, badan kau rasa segar je. Ini tip. Ini tip ya. Bukannya kau pergi bedal nak makan benda yang berat-berat bila kau nak ride. Ada setengah orang suka benda yang makan berat-berat, tapi aku tak boleh. Kalau aku makan benda yang pedas-pedas pagi-pagi, nanti tahu lah, pergi toilet dah. Aku tak nak macam tu. Benda ni aku dah lama amalkan lah. Setiap kali aku nak pergi jalan jauh, tak kisahlah pergi ride ke balik kampung ke, aku akan makan telur 1 biji ataupun 2 biji. Lepas tu minum banyak air masak. Itu je. Badan kau akan segar megar. Oh, karak Terengganu dengan KL ni bagi aku celah gigi lah. Okay. Sebab benda dah biasa kan. Walaupun celah gigi pun nak ni sampai dia sebenarnya kalau ikut kiraan dia, kalau dengan motor aku ni daripada Terengganu nak sampai KL ni boleh 4 jam sebenarnya. Tapi sebab aku relax, kencing dulu, ambil angin, betul-betulkan aurat sikit. So jadi aku sampailah adik 5 jam 6 jam kan. Belum lagi. Belum. Dia dekat tapi jauh. Apa khabar Raja? Ini bukan konsep live lah.